Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada Agensi Pengurusan Bencana Negara atau lebih dikenali sebagai NADMA sempena ulang tahun ke-10 penubuhannya. 10 tahun bukanlah masa yang singkat. Dalam tempoh ini, NADMA telah membuktikan betapa pentingnya peranan mereka sebagai agensi penyelaras utama dalam memastikan setiap kali negara diuji dengan bencana, kita sentiasa bersedia, tangkas bertindak dan cekap dalam pemulihan. Usaha ini telah memberi keyakinan pada rakyat bahawa mereka berada di tangan yang amanah dan berwibawa. Saya melihat semangat warga NADMA amat selari dengan konsep HIMAT, Human-Centric, berteraskan rakyat, equitable, yakni adil, merit-based atau berpaksikan merit, agile, tangkas, dan technology-driven, dipacu teknologi. Nilai-nilai inilah yang menjadi tonggak kekuatan NADMA untuk terus melangkah lebih jauh dalam dekad mendatang. Saya berharap NADMA akan terus kekal proaktif, inovatif dan diyakini rakyat, serta menjadi ikon kecemerlangan perkhidmatan awam dalam membina sebuah Malaysia yang lebih berdaya tahan, inklusif dan sejahtera. Selamat maju jaya kepada NADMA.